Ya, kalau pun kita sampai ketiga, muslimin muslimat boleh tanya hak belakang-belakang tak faham tu. Sebelum kita mula ni boleh tanyalah. Mari kita mula majlis kita, kuliah kita, kelas kita dengan membaca buku kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambah sekali marilah sama-sama kita berniat untuk dapat ilmu. Minta Allah sempurnakan ilmu kita supaya kita dapat faham Quran sebaik-baik fahamannya, seperti mana yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mempelajari bahasa Arab sebagai tuntutan untuk faham Quran. Buku yang kita pilih untuk belajar ini diharapkan salah satu buku yang boleh mengeluarkan kita daripada beberapa isu yang kita tidak faham dalam bahasa Arab, khususnya berkaitan dengan asal-usul perkataan. Asal-usul perkataan. Dia asal-usul perkataan ni satu je, kan? Kemudian ditambah sampai macam-macam bentuk. Tetapi walaupun dia macam-macam, dia tak keluarlah daripada 14 je. Tasrih 14 tu, pecahan tu je. Kalau kita dah biasa dengan 14 tu, kita tak ada, macam dia macam kawan kita je. Pergi mana pun terkenal dia. Nak sampai ke tahap tu kena sabarlah. Untuk hari ini insya-Allah kaedah ketiga, kaedah terpilih ketiga, corak kata kerja. Kata kerja bahasa Arab panggil fi'il lah, kata kerja. Corak ni makna bentuk. Bentuk kata kerja ni dalam Quran dia akan ikut wazan ni. Ini panggil wazan ni. Anda dinasihatkan melakukan aktiviti kendiri untuk mencari kata dasar. Lakukan dengan semua perkataan dalam surah Yasin seperti latihan sebelum ini. Lakukan dengan bersungguh-sungguh sebelum anda mempelajari kaedah terpilih ketiga ini. Ini kita buat di rumah lah, kan? Sebelum masuk kaedah ketiga ni, dia suruh buat aktiviti yang berkaitan dengan kaedah pertama dan kedua. Okey. Lagipun dia kata kita akan menggunakan surah Yasin sebagai teks utama bagi pelajaran seterusnya. Setelah menghadam kata dasar dan kaedah, mendapatkan kata dasar itu adalah penting anda hadam dan kenal pola kata kerja atau yang disebut sebagai auzanul af'al. Auzan kata ganda daripada wazan yang kita guna di muka surat terakhir dulu, kan? Muka surat terakhir tu wazan. Kalau plural auzan dia panggil wazan, auzan. Jadi wazan fi'il ni ada berapa? Di sini kita akan belajar hari ni. Kita namakan pola ini sebagai wazan. Wazan. Kenapa kita mulakan dengan kata kerja? Kenapa? Kerana ia lebih tersusun dan banyak perkataan lahir
daripada kata kerja. Itu sebab dia mula. Kebanyakan kitab-kitab kaedah dia guna dengan fi'il lah, fi'il. Bahkan kamus kan, kamus dia mula dengan fi'il. Kamus sendiri ada kamus mula dengan isim, tak banyak. Nah, kebanyakan kebanyakan kamus dia guna, ataupun mu'jam dia guna kata kerja dulu, start kata kerja. Okey, kata kerja yang telah berlalu disebut apa dia? Madhi, ataupun dalam bahasa Arab al-fi'lul madhi. Madhi merupakan asas untuk membina perkataan Arab. Fi'il madhi itu asas untuk membina perkataan Arab. Ada pendapat mengatakan kata terbitan ataupun masdar. Pandangan lain dia start dengan masdar dengan isim. Jadi itu tak banyak lah, tak banyak. Pedulikan dulu perbahasan ini, pertikaian ini. Yang penting dalam pelajaran kita ini, kita akan menganggap kata kerja madhi adalah asas. Huruf berwarna dalam jadual di bawah adalah imbuhan kepada kata dasar fa'ala. Sebab dia kata fi'il madhi kan, fa'ala. Ataupun kita, kalau dia tak sambung gini, kita tak boleh baca fa'ala, kita kena baca fa'ilam. Kalau sambung boleh baca. Ni fa'ilam. Mana kata dasar, kita punya wazan dia fa'ilam. Ambil kata mana-mana perkataan, sambungkan dia fa'ilah. Kalau lebih pada tu kalimah itu tambahlah tu. Lebih pada tu tambah. Cuma nak tahu yang asal tu, nak tahu hak dasar tu, itu kita kena belajar lah. Senang je. Allah bisa kerana biasa. Kan? Bisa kena bisa. Kenapa? Allah bisa. Bisa tu tak ada kerana biasa. Macam kita pera beruk. Beruk dia bengkek kan. Moyok naik kelapa tu bengkek. Tapi dah biasa dengan tu ada, dia tak marah. Tapi orang lain jangan. Nombor bagi setiap wazan kata kerja adalah bagi memudahkan. Nombor 1 sampai berapa tu? 9. 9 adalah imbuh mana sini? Nombor bagi setiap wazan kata kerja adalah bagi memudahkan anda merujuk wazan nanti. Sila ingat dan hadam nombor. Berikut adalah wazan asas. Wazan asas kata kerja madhi. Ini ada 9 ni. Fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala. Yang kalau merah itu huruf ditambah, yang hitam itu kata dasar ataupun perkataan asal. Huruf asal, huruf fa'ilam tu, yang lain ditambah. Yang pertama tak ada tambahkan. Yang tak ada tambah ni, dia ada berapa pecahan? Kalau madhi ada 3 je lah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mudhari' tak payah fikir lagi lah, sebab tak jumpa lagi. Kita fikir depan dulu. Ambil dulu. Sebab mudhari' ada depan tu. Fa'ala ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mungkin kita jumpa kalimah akala, fa'ala, karuma, fa'ula, fariha, fa'ila. Kadang-kadang kita jumpa kalimah
akala, makan kan. Fi'il madhi fa'ala, wazan dia fa'ala. Kadang-kadang kita cuma karuma. Fi'il madhi karuma kan, tengah bagi depan, wazan dia fa'ula. Kadang-kadang kita jumpa kalimah fa'ila, seperti fariha, happy, fariha. Jadi fa'ila. Jadi macam mana nak tahu tu? Kita kena tengok sentiasa lah. Dalam Quran kan dia ada baris, jadi kita rujuk pada wazan-wazan yang diberilah. Okey. Untuk wazan pertama ada 3 fi'il madhi. Untuk wazan kedua, berapa fi'il madhi, berapa bentuk baca? Satu je. Wazan kedua satu. Af'ala. Ada tak af'ila, af'ula? Tak ada. Fi'il madhi satu wazan. Af'ala, akrama, akhraja, abda'a. Semua atas wazan yang madhi satu tu. Wazan ketiga fa'ala. Fi'il madhi ada berapa wazan? Satu je. Sabbaha, tasbih kan. Untuk wazan keempat pun satu, kelima pun satu, keenam pun satu, ketujuh semua satu, kecuali yang pertama saja 3. Mudah je lah kalau gitu kok. Ada mudah je lah gitu. Nota, wazan satu huruf tengahnya tidak dibariskan kerana setiap kata kerja wazan ini mempunyai baris tengahnya tersendiri. Anda boleh merujuk guru ataupun kamus. Guru dah cakap sana gitu lah. Dia kata kita anggarkan peratusan perubahan baris tengah wazan satu, iaitu fa'ala atau fa'ula atau fa'ila, ada seperti berikut. Dia kata wazan al-madhi fa'ala, kebanyakanlah 70% tu fa'ala dalam Quran. Fa'ila 25%, fa'ula 5%. Fa'ula ni tak banyak. Kebanyakannya fa'ala. Okey, kita pergi muka surat latihan. Cuba sebut dan bariskan huruf tengah kata kerja mengikut wazan yang diberikan. Wazan fa'ala tidak tersenarai. Wazan fa'ula kan, tidak tersenarai kerana tiada dalam senarai kata kerja surah Yasin. Fa'ula tak ada dah. Satu surah Yasin tak ada fi'il madhi fa'ula atau wazan fa'ula. Dan ia sememangnya tidak banyak ditemui dalam Al-Quran. Ni kira surah Yasin lah ni. Fa'ala, kafara. Fa'ala, okey. Ni tak ada lagu pun yang anda tambah. Kalau letak note dengan pensel lah, jangan pen, nanti tak boleh nak sapu dengan pensel. Tapi orang dulu-dulu dia dengan pen, sebab dia ada kitab dulu, dia ada tepi tu dia kosong banyak. Kita tak ada kosong. Dia dulu kan dalam kitab-kitab pondok nas tengah je, kat tepi tu kosong, dia suruh tulis. Kita tulis nanti hak asal pun tak boleh baca nanti. Ayo. Okey, fa'ala yang atas tu kita nak terjemah apa? Telah melakukan. Fa'ula, fa'ila sama je, telah melakukan. Baris je yang membezanya. Telah melakukan. Fa'ul, fa'ala. Fa'ila telah melakukan. Fa'ula telah melakukan. Dia pattern. Okey. Tak ada air dah. Ada.
Kalau wazan dia telah melakukan, dia punya yang kita timbang dia panggil apa? Yang kita timbang tu dia, kalau fa'ala tu wazan, kalau yang ditimbang tu apa dia nama? Wazan juga. Contohnya kafara. Kafara wazan ala wazni atas wazan fa'ala. Nazara wazan fa'ala. Okey, perkataan kafara, nazara, syakara, rajama, abada, dakhala, nasara, kasaba, daraba, raja'a, khatama, ata, aqala tak? Ya, aqala. Sabaha, salakha. Kesemua itu atas wazan fa'ala. Dia tu nama apa? Kita nak panggil apa? Huruf kalimah-kalimah yang ada dalam apa yang bawah yang kita baca tu, dia panggil apa? Wazan juga kan? Bukan. Dia panggil mauzun. Mauzun. Yang ditimbang. Kalau wazan tu penimbang. Kalau benda yang kita timbang dia panggil mauzun. Isim maf'ul daripada wazan lah, mauzun, yang ditimbang. Ya. Okey, fa'ila, alima, rakiba, rahima, syahida, ahida, sami'a. Macam mana kita nak terjemah? Kalau fa'ala telah melaku, kafara telah kufur. Maknanya fa'ala dia telah melakukan, kafara dia telah kufur, nazara melihat, dia telah melihat, syakara dia telah bersyukur, rahima rajama dia telah merejam, abada dia telah menyembah, dakhala dia telah masuk, nasara dia telah menolong, kasaba dia telah berusaha, daraba dia telah pukul, raja'a dia telah kembali, khatama dia telah tutup, khatam, aqala dia telah berakal, sabaha dia telah Sabaha apa? Sabah Suci. Berenam. Sabaha yasbah, berenang. Berenang dalam air. Salakha. Salakha apa? Salah Dalam surah Yasin. Salakha kat mana? Kat mana? Salakha yaslukhu. Salakha, salaha. Adakah salaha dalam bahasa Yasin? Saya tak dengar. Okey. Tak apa kita tengok. Salakha. Salakha, salaha. Kha kan? Kha, salakha. Okey, maknanya cara kita terjemah tu macam itulah. Maknanya telah buat, telah ingkar, telah melihat, telah bersyukur, telah semua. Makna past tense. Begitu juga makna fa'ila tu, alima telah mengetahui ia, rakiba telah menunggang ia, rahima telah mengasihi ia, syahida telah menyaksikan ia, ahida telah berjanji ia, sami'a telah mendengar.
Salakha ni salakha ni macam dia buang gitu kan. Tapi tak apa, nanti tengok balik. Okey, ini cara nak terjemah yang pertama, fi'il yang pertama. Yang kedua, sila pilih wazan yang sesuai dengan kata kerja yang diberikan. Okey, adraka. Adraka wazan af'ala. Fajjara wazan fa'ala. Aghraqa wazan af'ala. A'lana af'ala. Mudah sangat ni. Kallama fa'ala. Ahlaka af'ala. At'ama dallala. Zakkara anfaqa. Dia suruh tentu je lah, suruh kita nampak je. Nak tahu mana ke adraka? Adraka mendapat. Adraka mendapat. Fajjara memancarkan. Semua tu. Sebab dia tambah hamzah depan tu, jadi bangun membuat. Dua-dua sama. Dua-dua bangun membuat. Cuma yang kalau af'ala sekali-sekala. Kalau tambah tasydid itu acak kali, banyak kali. Tapi bangun membuat juga. Adraka mendapat. Sekali mendapat, sekali, dua kali, gitu je. Tapi kalau fajjara memancar itu sentiasa kerap, sebab atas wazan fa'ala, untuk menunjukkan ramai. Aghraqa dia menyelamkan. Aghraqa. Kalau gharaqa tenggelam tu dia tenggelam sendiri. Kalau aghraqa ni ada orang tenggelamkan dia. Menenggelamkan. A'lana mengiklan. Bahasa kita iklan. A'lana ni iklan. Buat iklan tu kan. Cuma macam mana dia berubah daripada i'lan jadi pada iklan? Dulu masa Jawi i'lan, kita tak kata iklan. Lalu ditukar ain jadi kaf. Asalnya i'lan. Kallama menuturkan. Kallama Allah menuturkan. Bercakaplah kallamanya. Banyak kalilah. Orang cakapnya banyak kan, sebab itu dia guna kallama. Ahlaka merosakkan, membinasakan. Bukan sekali je lah. At'ama memberi makan. At'ama. Dhallala menyelesaikan. Zakkara mengingatkan. Anfaqa membantu. Menginfak ni membantu. Menginfak ataupun membantu. Maknanya semua dua-duanya sama. Sama ada tasydid, sama ada jawapan pertama itu atau jawapan kedua, makna sama. Cuma kalau af'ala tu jarang sekali ataupun jarang-jarang. Kalau fa'ala kerap kali. Sebab tu kalau kita jumpa dalam Quran, kalau ada fi'il itu ada tasydid di tengah, ain fi'il itu ada tasydid, dia menunjukkan berterusan. Macam Quran nazala kan. Nazala tu turun. Kalau nazala turun daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama. Kalau nazala tanzil, dia turun daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun. Kerap kali turun. Kalau ada soalan terus tanya.
Perkataan latihan kedua, pilih kata kerja yang tidak mempunyai wazan yang sama dengan yang diberi. Anzala, anzala, akhraja, arsala, sama kan? Ittaba'a, itu tak sama. Ittaba'a itu bukan wazan anzala. Bukan wazan, semua kalimah baru ni. Ittaba'a, Dia pergi wazan tak sama. dia kata pilih kata kerja yang tidak mempunyai wazan yang sama. Ittaba'a, ini payah sikit. Istabaqa, wasalla, istasama. Istabaqa sama tak dengan ittaba'a? Tak sama. Istabaqa sama. Adalla, Dia dah tak sama. ikhtasama, Sama. macam mana? Adalla tak sama. Ittaba'a, ikhtar. Okey. Sebelum kita nak tahu sama tak sama, kita kena pergi kata dasar dulu. Ittaba'a tu kata dasar dia apa? 3 huruf. Tabi'in. Taba'ain. Taba'ain. Taba'a. Okey. Jadi ittaba'a tu macam mana? Yang tak sama adalla. Adalla. Ittaba'a, ta tasydid tu, kalau kita pecahkan tasydid dia jadi mana? 2 kali lah. Lam. Berapa ta ada? Berapa ta? 2 tak. 2. Jadi macam mana baca? Ittata biha. Tatabi'a. Ittaba'a. Kalau pecah tasydid dia jadi Ittata. ittaba'a. Ittaba'a. Okey. Huruf asal dia tabi'ah, huruf tabi'ah. Yang mana satu dua ta ni huruf asal? Kata dasar. Yang kedua taba'a. Ya ke? Okey, kita ambil kalimah lain. Kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua apa? Istabaqa. Istabaqa. Yang ni tak ada kan? Tak ada sebab dia tidak ada tasydid, tak ada isu lah. Asal, asal. Tabaqa ke sabaqa? Taba'a. Asas sabaqa. Sabaqa. Taba'a. Jadi sama lah. Sama tak berubah sebab dia tak pecah ni sebab dia ni. Okey, kalimah yang ketiga. Ketiga apa? Adalla. Adalla tak ada. Adalla sama dengan Anzala. Sama dia.
Belum betul. Tak sabar. Tak tahu. Kalau adalla, Ita. adalla Ita lah. asalnya apa? Adlala. 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 Asal yang 3 huruf dia? Dalla ni, dalla ataupun dolala. Dalla ni, dolala. Kenapa adlala? Sebab atas wazan af'ala. Adlala kan? Yang ni kenapa jadi adalla? Sebab berlaku pertukaran ni. Adalla. Macam mana kita nak baca? Adlala. Okey. Yang ni adlala af'ala. Sebab asal dia dhalla, dia kembali balik. Kembali balik lam ni, gabungan ni. Jadi adlala. Kalau tidak kita nak buat wazan tak boleh. Kalau kita tak pecah ni. Maknanya yang ni adalla, kalau kita nak kembali pada wazan dia, kena af'ala juga. Kena af'ala. Kalau kita nak timbang wazan, nak timbang fa mati. Ni hidup. Dia ambil ke sini, mati duduk sini. Mati dia ambil ke sini. Untuk huruf yang akhirnya tasydid. Dia payah sikit. Bukan payah. Tak mudah lah. Tak payah. Tak mudah lah. Bukan payah. Tapi standard. Standard tu je. Semua kalimah yang macam tu, itu je standard dia. Okey. Ikhtasama. Ikhtasama. Yang ni bab lagi ni kita ikhtasama. Ikhtasama. Okey, ikhtasama. Sini pun sama. Ikhtasama. Ada berubah. Okey, sini. Asal ikhtasama. Asal ikhtasama. Ambil kaedah ni ya. Sama. Jadi asalnya khasama. Sekarang kita tak ada wazan tu yang sakit kepala tu. Wazan dia ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala dia tambah apa? Hamzah dengan ta. Asalnya fa, ain, lam. Jadi yang lain pun dia tambah hamzah ta lah. Kita kena cari ya huruf dia. Ini ifta'ala. Ifta'ala. Ini wazan fa'ala lah. Fa'ala. Ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Jadi kalau wazan ifta'ala, betul lah. Ini huruf asal, kan? Ta tambah. Jadi ta ni, ta asal. Yang ni tambah. Kita tengok wazan lah. Ini huruf tambah hamzah. Ini sin asal. Ta tambah. Jadi sabaqah. Jadi ikhtasama, hamzah tambah kan? Kha asal, ta tambah. Gitu lah. Baru boleh jawab yang ni.
Jadi wazan yang kedua ni ittaba'a sama dengan istabaqa, sama dengan ikhtasama. Yang tidak mempunyai wazan ialah adalla. Okey, yang lain senang tu. Yang nombor 3, zakkara, azzaza, ailama, qadara. Yang tidak ada wazan qadara. Istahza'a, istaghfara, istabaqa, istaqdama. Mana yang tak? Istabaqa. Oh, Macam sama. semua sama. Okey. Macam mana kita nak, dia tak ada wazan di sini. Kena ambil wazan tu. Wazan mana? Wazan mana kita nak ambil dalam muka surah sebelum tu? Wazan nombor berapa? Ni. Untuk nombor 4 ni kita kena ambil wazan nombor berapa? Wazan nombor 9. Ambil wazan nombor 9 ukur. Sebelum nak ukur nombor 9, wazan nombor 9 tu apa yang ditambah? Hamzah, sin, ta. Cuba ambil istahza'a. Buang hamzah sin ta jadi. Okey. Nampak dah tu cara dia, cara kita nak berfikir. Kita ambil wazan nombor 9. Kita letak di nombor 4. Jadi kalau nombor 9 tambah dia hamzah sinta. Okey. Istahza'a, buanglah hamzah sinta depan tu. Jadi tinggallah haza'a. Itulah kata dasarnya. Haza'a. Itulah kata dasar. Ditambah hamzah sinta. Kita pergi kepada pilihan istaghfara. Ditambah hamzah sinta juga. Jadi asalnya ghafara. Jadi maknanya samalah dengan istahza'a. Itu sama. Dia nak tidak sama. Istabaqa. Dia dah jumpa sebelum ni. Istabaqa nombor 2 tu. Istabaqa atau bukan wazan bukan wazan nombor 9. Istabaqa wazan nombor berapa? Tengok wazan tu. Wazan nombor 5. Nombor 5. Wazan nombor 5. Istabaqa wazan 5. Maknanya dia tidak termasuk wazan istahza'a. Istafa'ala. Istaqdama. Masuk lah. Ni masuk. Sama. Mana jawapan dia nombor 3. Nombor 2, tengah. Itu tidak mempunyai wazan yang sama dengan istahza'a. Okey, nombor 5. Anfaqa. Anfaqa ni wazan nombor berapa? Wazan nombor berapa? Daripada 9 wazan nombor 2. Lah. Wazan nombor 2. Jadi kalau anfaqa wazan nombor 2, dia yang tidak sama mana? Aghraqa sama dengan wazan nombor 2. Anqadha sama kan? Inqalaba. Inqalaba ni wazan nombor berapa? 5. Inqalaba tu 6. Infa'ala. Mana infa'ala tambah hamzah dengan nun. Tambah hamzah dengan nun. Inqalaba tambah buahlah hamzah dengan nun tu. Asalnya jadi qalaba. Itu dah cara nak tahu kata dasar. Nampak tak? Tak nampak dia dah. Okey. Sekarang ni untuk kaedah terpilih ketiga, kita ada 9 wazan. 1, kena faham 9 wazan ni. Dan kala merah itu huruf
tambah dan buang kena buang, sebab itu bukan dasar. Kata dasar ialah color hitam. Setiap yang merah ditambah. Jadi kita buang tambah, dia jadi fa'ala lah. Dia kembali kepada nombor 1 lah. Ada kembali kepada nombor 1. Jadi kalau kita baca Quran jumpa kalimah-kalimah, kita nak tahu kata dasar, kita kena buatlah huruf-huruf tambah tu, yang merah tu kena buat. Jadi cara nak buat, kita belajar ni latihan yang ketiga ni. Okey, sekali lagi nak ulang latihan ketiga. Anzala. Okey, anzala, kita ambil wazan nombor berapa? Sebelum kita nak jawab nombor 2, kalau kita kata gini, anzala sama dengan af'ala, kan, nombor 2. Kalau af'ala, huruf yang ditambah ialah hamzah. Asalnya fa'ala. Jadi anzala, huruf tambah apa? Hamzah. Asalnya nazala. Okey, akhraja, huruf tambahnya apa? Hamzah. Jadi nak tahu kata dasar? Kharaja. Kharaja. Arsala, huruf tambah hamzah. Kata dasarnya arsala. Ittaba'a. Ittaba'a lain ni. Kalau lain, kita kena kembali yang mana kata dasar kita, wazan yang mana? Ittaba'a wazan nombor 5. Ittaba'a, nak tahu wazan nombor 5, kita kena pergi sini. Sebab kena pecah dulu ni. Pecah dulu tasydid ni. Bila kita pecah jadi gini. Ittaba'a. Okey, ittaba'a ni, tengok wazan mana yang sesuai. Wazan 3. Jadi ittaba'a, macam mana nak ukur? Okey, huruf pertama baris bawah. Cari wazan baris bawah mana? Nombor 5, I. Huruf kedua mati, if. Huruf 3 baris data, ta. Tu. Huruf keempat baris data, ba. Tu. Huruf kelima, la. Masuk ni ya. Jadi apa nama? Ittaba'a, wazan dia ifta'ala, maka tidak samalah dengan anzala. Itu jawapan dia. Boleh tak Syekh? Nombor 6 tak boleh sebab dia tambah nun. Dia tambah nun. Nombor 6 dia tambah nun. Dia syarat tambah turun nun. Tak masuk. Betul tak? Umur 6 boleh kok. Tak boleh. Sebab fa'ala. Dia begitu. Allah dia punya kepala kita kena gerak. Kepala kita kena hidup. Bahasa Arab Quran dia hidup otak. Oh tu sebenarnya. Bahasa lain mana ada hidup otak kita? Bahasa Arab je hidup otak. Siapa baris pun kena fikir. Siapa huruf ditambah buat pada satu ni. Tapi bila dah biasa, nampak jauh kena dah. Kan? Tengok ke belakang cara jalan waktu bini aku tu. Tak tengok muka pun. Dah biasa kan? Itu. Ada soalan? Satu pelajaran berapa jam kita? Tak tanya tak tahu ya. Tak tanya pun tak tahu. Tak tanya pun tak tahu. Ada nak tanya nak apa ni beza makna tak antara 9 tu? Kenapa tak tanya? Dia beza. Kalau makna nombor 1, fa'ala telah membuat, kan? Telah buat. Fa'ala telah buat. Af'ala nombor 2 dengan fa'ala bangun membuat.
Contoh, bangun berbuat macam ni. Kita kata kharaja. Kharaja. Apa makna kharaja? Keluar kan? Kharaja keluar. Keluar. Macam mana keluar? Mana keluar? Kharajal ustaz. Tak keluar. Tak ada siapa suruh. Dia nak keluar kan? Tapi Dia keluar. kalau tambah depan ni a, kena baca macam mana? Atas wazan af'ala. Akhraja. Mana keluar juga ke? Tak. Dia makna mengeluarkan. Dia tak nak keluar, orang paksa keluar. Mengeluarkan, memasukkan, membesarkan, menurunkan. Itu semua Melaka. Maknanya orang lain buat dia. Ini wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Kharaja fa'ala. Ini wazan af'ala. Af'ala. Akhraja. Okey. Ustaz. Ya. Dulu tingkatannya tak macam Ustaz kata kalau kharaja dia telah keluar kan. Kalau akhraja mengeluarkan dia. Dia tak macam itu. Kalau kharaja tu kita dah biasalah dalam ayat kita faham kan. Kalau akhraja, kalau konteks dalam ayat macam mana nak bina ayat dengan akhraja. Okey. Mengeluarkan. Nanti anda buat ayat. Okey. Sebab tak sampai tahap ayat lagi nanti. Okey. Nanti pelajar-pelajar berikut dia akan bentuk ayat. Okey. Tapi anda akan bagi sekejap lagi lah. Nak beza. Nak tengok beza je. Beza nanti. Dalam ayat tu dia kena keluar. Anda buat satu dulu lah. Okey. Yang ketiga. Anda guna perkataan sama kharaja, tapi anda bubuh, anda letak tasydid. Kharaja. Ni akhraja. Ni kharaja. Apa beza? Yang ni tambah hamzah, yang ni tambah tasabdu. Kalau kharaja wazannya fa'ala. Fa'ala. Okey. Macam tadi yang baru membuat yang ni, ya kharaja ni Sama. Okey, soalan bagus. Sama makna dua ni. Bangun membuat juga. Dua wazan ni makna sama. Bangun membuat. Apa bezanya? Bezanya apa? Kalau ada tasydid kharaja, kita pun kharaja susah kan? Banyak kali. Kalau akhraja ni tak jelas sekali. Bangun kharaja tu dia menggradualisasikan. Takhrij ni pelajar-pelajar kan? Tiap-tiap tahun dia panggil takhrij. Kharaja tulab. Apa dah? Maknanya dalam Quran kalau kita tengok tasydid ni atau pada fa'ala, makna mengeluarkan secara berterusan. Makna. Kalau nazzala, menurunkan sikit demi sikit. Daripada langit dan daripada Nabi kan 23 tahun. Kaya kharaja. Ataupun dia panggil nazzala, kan? Nazzala. Makna sama dua ni. Ambil yang ni dulu pagi ni. Ambil ni. Makna sama dua ni. Ni makna keluar biasa. Kalau yang ni macam mana? Kalau dhalla apa makna? Sesat kan? Dhalla sesat. Kalau adalla ataupun adlala, baru menyesat. Menyesatkan. Kalau fasada rosak. Kalau afsada merosakkan. Baru merosakkan.
Dia gitu je lah. Dalam Quran akan jumpa. Ni tak sampai lagi dasar-dasar yang berikut. Kita baru nombor 3. Kalau berhenti nombor 3 tak faham, kena perami 20. Jadi nak sabar lah. Muslimah, muslimin sabar. Anda pun kena sabar juga. Apa tak? Sembilan setengah nak berhenti ke apa? Berhenti lah. Berhenti tak? Okey lah. Kita satu jari ni nak kaedah nombor 3 je. Cuma nak sembah-sembah je lah. Sembah-sembah je. Ada apa lagi? Jadi ini semua dalam lingkungan madhi. Lingkungan madhi. Semua kita bicaranya madhi. Anda tak lagi mudhari'. Tak lagi amal. Madhi je. Kita faham madhi dulu. Pasti. Semua lingkungan madhi. Boleh nak pergi mudhari' takut dia pening lagi. Kita selesai madhi dulu. Kita setuju tak kita ambil 5 minit tengok Yasin? Kau pening? Tak boleh. Penuh lah, penuh. Penuh tak? Satu kalimah Yasin wal Quranil Hakim. Ada fi'il tak? Tak ada. Innaka la minal mursalin. Ada fi'il? Ada. Ala siratim mustaqim. Tak ada. Tanzilal azizir rahim. Tanzil. 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 Tanzil ada tapi bukan fi'il. Kita nak jadi fi'il. Oh, PN. Tu kena adjust. Tak nak adjust, direct je. Tu nak adjust kena nazala akan tanzil. Itu belum sampai lagi dasar kita. Cari hak direct ada dasar. Tanzilal azir litunzira qa. Litunzira. Fi'il mudhari'. Belum belajar lagi. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa. Tunzira ada kan? Ditunzira. Ditunzira ada tapi fi'il tu, tapi mudhari'. Kita masih bicara pada madhi. Ditunzira qauman ma. Ditunzira. Unzira. Tunzira memang fi'il tapi mudhari'. Mudhari' daripada anzara. Kalau nak bicara sadu tak jadi. Tak masuk lagi. Ditunzira qauman ma ata. Ma atahum min nadir. Tak. Ata. Ma ata gitu. Ata wazan fa'ala. Macam mana? Fa'ala ata. Jangan. Fa ta ni je tak ada baris. Ada alif ni. Asalnya ataya. Sebab ia ni huruf mat, dia tak baca, dia jadi ata gitu. Jadi ata ni walaupun dia tak baca, dia kena masukkan wazan yang sama. Mana apa? Fa'ala telah buat, ata telah datang. Jadi untuk bantu ata tahu makna, perkata itulah yang membantu kita. Sebab tu tafsir kita belajar. Tafsir perkata, tengok di bawah. Dia membantu makna, memperbanyakkan mufradat. Allah Ustaz, kena bawa buku ni lagi, bawa perkata lagi. Bawa tu lagi berat Ustaz. Mimpi gini boleh dah. Kan? Takut. Kenapa bawa beg umur 70? Belajar. Kan? Apa? Biar bangga kita belajar. Jangan malu-malu. Tak dalam baju.
Kenapa plan besar tu pun? Tak, ada kurus je, tapi Fik ada lagi. Nak tunjuk korang, takut kata tak pandai belajar. Lepas tu terbangga, bawa akak ni. Nah, jadi Tidaklah semangat sikit. Ada soalan? Yang Kak Sarah kata nak misal Ayat dia tak siap. ayat kan? Nak ayat gini je. Kita kata akhrajan mengeluar. Cuba beri makna keluar. Kharaja Muhammadun minal masjid. Siapa boleh beri makna? Kharaja keluar. Keluarlah Muhammad itu daripada masjid. Siapa suruh keluar? Ya je lah, habis baca semayang je keluarlah. Tapi akhraja siyakun Muhammadan minal masjid. Cuba baca. Akhraja apa makna? Mengeluarkanlah siyak tu kita siyak. Telah mengeluarkan oleh Tok Siyak akan Muhammad itu dari masjid. Muhammad nak semaya, dia kata aku nak bersih masjid ni. Kau keluar. Dia terpaksa keluar. Jadi dia tak nak keluar pun dia kena keluar juga. Itulah beza. Kena paksa. Jadi wazan lain pun macam tu juga. Wazan-wazan yang mana atas af'ala dia memberi makna bangun, membuat. Itu yang menjadikan kita boleh faham Quran. Ada? Cukuplah tu. Jadi kita hampir habis. Latihan ni ada satu lagi, tarak dah. Kan? Tarak dah, kita sambung. Buat sendiri, bukan sambung. Nombor 4 ni buat sendiri. Sama je. Buat sendiri. Kalau buat tu, kalau nak suruh saya tengok boleh. Kalau rasa tak nak tengok, suruh tengok, tak apa. Jawapan ada belakang. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma'na ma'ana hadha jama'an mahkuma. Ya Allah, kumpulkanlah kami pada pagi yang mulia ini dengan Engkau rahmati kami, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan Engkau perpisah kami selepas ini perpisah yang Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, Kau tambahkan kami ilma, wa faqihna fid din, dan berilah faham pada agama kami, waj'alna minal amilin, dan Engkau jadikanlah kami orang yang beramal dengan apa yang kami ketahui. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.